Hai, untuk masalah awak boleh try yang ni, Bella Fiber daripada Kitsul dengan harganya RM35.70 dan boleh ambil setiap pagi. Dan yang ni juga Coco X Lite daripada Kitsul juga dan harga ni pun RM35.70, boleh ambil waktu pagi selepas makan. Dia mengenyangkan lah. Dan yang ni jenis teh lah. Yang ni awak kena minum waktu malam sebelum tidur. Harga dia dalam RM33.80. Fungsi dia untuk membuang lah segala makan yang awak makan tengah hari ataupun pagi tadi tu. Dia detox balik dalam perut awak. Itu saja suplemen yang saya boleh suggestkan untuk turun berat badan. Dan selebihnya awak kena exercise lah. Kena exercise, itu je. Thank you. Okey, yang ni juga dia ada slant burn untuk dia meningkatkan metabolisme kita. Maksudnya bila kita exercise tu, dia punya burn tu lebih sikit. Dia akan buat kita berpeluh lebih sikit juga. Sebab apa? Sebab dia ada dia punya macam ingredient dia. Basically Garcinia Cambogia ni, yang ni memang famous lah ingredient dengan green coffee untuk weight loss. Akan meningkatkan metabolisme badan kita. Jadi kita punya calorie burn pun lebih banyak. Macam itu apa yang dia claim tau. Apa yang dia claim. Tapi memang kalau ikut personally try, memang pernah try yang fiber je. Kalau slant burn ni memang tak pernah try. Tapi memang ada customer memang dia makan ni akan berkesan. Macam mana pun kita kena try dulu. Lepas tu kalau sesuai, okey. Kalau tak sesuai, kita boleh try cari yang lain. And also kalau nak kurus, jangan terlalu harapkan produk sahaja. Kena juga kawan makan, kena juga exercise. Tambah dengan produk, barulah boleh kurus. 3 jenis produk suplemen. Jangan cincang makan. Bahaya. Saya seorang ahli farmasi. Pernah kerja sebagai polis farmasi di cawangan penguat kuasa farmasi. Nombor 1. Produk kurus badan. Yang saya tunjukkan semua ini telah dicampur dengan ubat kurus Sibutramine. Kalau ambil tidak dalam jagaan doktor, bahaya. Nombor 2. Ubat kuat lelaki. Perempuan mau kurus, lelaki mau kuat dan besar. Kalau setuju boleh tekan like ya. Minuman goji, kopi dan gula-gula semua telah campur ubat Viagra. Jangan ambil sesuka hati. Bahaya. Nombor 3, ubat tahan sakit. Banyak produk yang boleh bantu mengatasi masalah sakit lutut dan sakit badan mungkin telah campur dengan steroid atau ubat tahan sakit. Boleh rosakkan buah pinggang. Bahaya. Anda sudah tahu? Kongsi kepada kawan dan keluarga.